Oh, kena pula dah. Oh, jatuh. Assalamualaikum, welcome back to Joe Fishing Channel. Okay guys, apa khabar apa semua? Aku harap apa semua sihat. Okay guys, untuk intro video kali ni, aku just nak cerita saya usul aku boleh terjebak dengan dunia casting ni. Ada seorang sifu aku panggil sifu lah, sebab dia yang kuat meracun aku waktu tu, dan dia juga yang orang kata selalu bagi tips dekat aku lah. Semua orang kawasan ni panggil dia Pak Tam. So Pak Tam ni dia ronda bawa rod, dia mari dekat aku, "Bang, jom pergi mengai." Ish, dia ni macam tahu aku kaki mengai kan. So aku kata kadang tak apa Pak Tam, jalan dulu. Hari ni dia main, esok dia main, lusa dia main. Ada sekali sampai dia bawa ikan main tunjuk aku. Hari ni aku tercabak betul ni. Dia kata jom lah bang mengai. So aku pun rujuk dekat seorang lagi sifu aku, Ed. Aku tanya Ed pasal casting ni, sebab aku memang tak bukan aku tak tahu langsung zero knowledge about casting ni, sebab aku duk main bottom sebelum ni. Aku biasalah aku asal daripada Kuala Perlis. Biasalah duduk kola ni bottom lah, apa dekat sungai-sungai kat kola ikan ayak masin ni kan. Okey, aku refer dengan Ed kata alang-alang anak apa casting kan, lebih baik angkat BC tu weh. Ush, aku duk buat kajian pasal BC ni, aku tengok dengan backlash aku dah risau lah. Terus dia orang kata cabang aku tu weh. Ish, takkan nak start casting guna BC terus ya, aku rasa mati aku ni apa duk layan bihu ni kan. So aku pun sahut cabaran ni, aku beli Daiwa BC CC 80 rod Nemesis. Sampai satu hari tu aku kata kat Pak Tam, bila nak beli BC ni? Sorry bang, saya belum sampai makam. Dia kata belum sampai makam. Aku pun tak nak pasal lah kan. Lama-lama dia duk tanya aku, tanya Pak Tam ni betul-betul ni nak beli BC ni, mesin atas ni kan. Dia pun beli, dia beli setup apa semua, duduk mengai rowan apa kan. Waktu tu dia tak terjebak lagi lah mengai toman ni. Satu hari tu aku call dia, Pak Tam, mai dekat ni kolam, kita layan toman. Dia pun mai. Dia tahu aku dengan Fad duk layan toman dekat kolam ni kan. So aku kata Pak Tam tunggu. Saat lagi saya dapat, saya pergi kat Pak Tam. Sebelum dia main tu aku dah naik, tak salah aku naik papa kot. So aku layan lagi. Elok aku dapat je. Aku terus bagi rod kat dia. Dia layan. Wuish, dia kata padu ni bang. Waktu tu lah dia merasa tarikan toman. Aku pun layan ambil video dah lah, yang apa nak tengok ni. Lepas tu Fad pula dapat bagi dekat dia juga. Hari tu 2 kali dia jadi joki setup aku dengan Fad punya. Hari yang sama dia guna rod 612 dia. Naik mama guys. Aku bagi tahu kat dia lah, Pak Tam boleh nak layan 612 ni, tapi teruk lah, Pak Tam kena ada setup juga. Aku racun. Sekali dia survey dia beli guys. Mungkin hujung minggu ni ke ataupun dalam 2-3 hari ni barang ni akan sampai. So kat sini aku nak cerita, sebenarnya bukan susah pun nak racun kawan-kawan hampa ni mancing ni kan, ataupun nak bertukar kepada setup sekian kan. Mudah yang hampa bagi kawan hampa layan dulu ikan yang berdapat. Contoh macam toman ni, bagi dia pegang waktu tengah dapat tu lah, tengok confirm punya lah dia akan teracun. Okay guys, jom jump to the video. Jangan lupa tekan subscribe dan juga loceng notifikasi, tanda hampa sokong Joe Fishing Channel, supaya hampa dapat notifikasi video-video terbaru daripada aku. Jom cara guys. Ui, padu. Ui.
padu. Oh, besar. Oh, padu. Mantap. Salam, ada mana? Ada rumah ha. Mai kolam tak? Kolam ni, kolam kita, kolam sak. Kolam sak. Mai tolong ambil gambar tak? Besar kau ni. Okey. Okey baik. 6 kilo dah. 6 kilo dah. Anak baru kat ni. Hari aku pergi dengan ni, tak ada pun. Anak baru, kita balik naik tali atas dia duduk tebal tali. Okay guys, kita lepas. Cantik. Lawa. Ha? Dah ada rumah. Kita nak ambil. Cantik dia badan dia. Biru noh. Tu. Dia kena bagi dia apa? Dia nyawa tu. 2 kali. Ni nombor kau dah. Pak Tam. Mai. Cepat. Mai lepas tok barang. Tok rot. Cepat. Nah. Kau yang baik kena. Mantap. Betul je ni. Jaga. Pak, ambil ni tak? Gerik. Tabuk. Dia ada. Kau mama ni kecil kali. Mantap Pak Tam. Mama lah Pak Tam weh. Ada lagi besar. Ada mama lah. Weh, pecah dah tu. Mama. Mama. Kuat nak cari ni.
Pakai cak pun. Tapi ya, tu yang awak nak kena. Cok lah. Cok lah. Berapa kali kena dah ni? 3-4 kali lah. Lebih apa? Solid lah. Solid ni. Tu. Wah. Okey, clear. Gang. Mantap. Ini tak lepas dah ni. Nak lepas ni, nak release. Ambil gambar lu. Dia punya apa? Jaga. Terkeluar pergi kat dalam tu. Oh, padu. Mantap. Kita buat video. Apa tak gambar awak? Je. Okey, kita buat video lepas tu. Kita bilang kat 1 2 3. 1 2 3. Okey, Batam. Apa macam? Allah mak ni mantap. Apa tu Batam? Ini adalah monster. Mantap. Hai, hashtag Fadi dengan hashtag Maknah. Usaha ni sikit. Awak nak kenyap apa ni, Pak? Memang hal lepas ni. Pincir sikit kalau agak lengak. Pak ambil ni, Pak. Pak ambil grid lah tu. Grid bodoh je. Kena pula dah, geng. Kena pula dah. Ambil geno tang ni. Oh ni boleh. Kena pula dah. Ni tang ni. Oh benda. Oh, jatuh. Toman tarik sampai jatuh. Macam mana ni? Kalau nak main bapa. Kecil ni Pak. Tadi berat lagi. Ni bapa. Sampai tergulin. Dengan aku nak tergulin tak? Tu. Oh pasang air tekan TNT. Oh jahanam. Tak apa. Faham. Faham tak kira. Faham. Boleh ambil tu. Ya. Weh, sangkut. Lepas. Lepas. Keluar. Keluar dah? Ini atas baik. Allah. Tapi tak apa. Tapi tak apa. Senang Batang? Okey ya, 2 kali Padi. Nasihatkan anda Beli petang ni on. Beli banyak-banyak